Okey, kita sekarang berada di Melaka dan kita akan cuba melihat berjalan di tepian Sungai Melaka. Jom. Okey, kalau di situ kita ada Makan Avenue, tempat ada jual makanan. Kalau di sana, selamat datang ke Jetty Tun Fatimah Riverside. Okey, cuba kita ke sana . Okey, di sini kita ada jembatan pasar . Saya agak mungkin dinamakan jembatan pasar, mungkin ada dahulu, zaman dulu ada pasar di sini. Dan saya rasa memang sebab di situ ada jetty, jadi mungkin tempat ini tempat pemunggahan ikan-ikan dan lain-lain lah. Jadi itu sebab dinamakan jembatan pasar. Kita sebenarnya berada di Kampung Hulu. Kat sini malam tadi saya ada makan cendol Kampung Hulu. Memang sedap. Okey, ada banyak river cruise, bot-bot yang menyelusuri Sungai Melaka. Memang dia dah mula, saya rasa dah mula pukul 9 ke agaknya. Okey, kalau kat sini malam dia buka petang . Nasi kepum. Assalamualaikum. Malam ni tu buka pukul apa bang? Buka pukul apa? Pukul 12. Pukul 12. Oh, tengah hari ni? Sampai pukul 11. 11. Okey, terima kasih. Okey, dekat sini ada satu tempat cendol Kampung Hulu dan di dalam tu ada kedai-kedai makan lah.
Dan di tepi ni dia ada spa dan lain-lain lah, ada tempat jalan kaki dekat situ. Cantik dia punya bangunan tu, dia macam dia color berwarna-warni. Jadi dari jauh tu nampak cantik lah. Okey, ini dia jembatan Kampung Jawa. Okey, kita dah sampai di Bandaraya Kota Melaka. Kita nampak jam tu. Okey, kalau kita lihat, ini adalah peninggalan kota yang menggunakan batu laterit. Jadi saya nak cerita sedikit lah tentang batu laterit ni. Ini adalah peninggalan daripada kota yang dibina oleh Portugis untuk menahan serangan daripada kerajaan-kerajaan Melaka dan lain-lain. Jadi cuma saya nak sebut tentang satu perkara lah. Saya pernah pergi ke Pulau Besar berdekatan dengan Laut Melaka tu, dan di situ saya nampak ada kerja-kerja membelah batu, dan orang di Pulau Besar itu menceritakan bahawa orang Portugis sebenarnya mengambil batu daripada Pulau Besar, dan apabila batu itu dibelah, ada cara dia, batu itu dibelah dan dia akan ditarik menggunakan kapal untuk membina di sini. Jadi batu laterit ini, kalau saya bandingkan dengan batu di Pulau Besar tu, lebih kurang sama. Jadi itulah saya pun sebab mereka berkata bahawa mereka telah ahli sejarah mengatakan bahawa dia telah membakar semua kampung di Melaka ini dan membina kota Formosa ini. Mungkin betul, tetapi batu laterit ini saya nampak di Pulau Besar. Jadi mungkin dia gunakan batu di sana, dan mungkin bahan-bahan yang hasil tinggalan ya kampung Melayu yang ada di Melaka ini.